Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Hari ini kita akan kembali semula bermain eFootball 2026. Hari ini adalah hari yang terbaik kerana inilah masanya untuk kita habiskan Liga My League kita, iaitu dengan pasukan Sporting. Ini adalah match day ke-34 yang juga bermakna ia adalah match day yang terakhir untuk kita bermain My League kali ini. Sebelum kita mulakan perlawanan, kita lihat dahulu skuad yang kita akan pilih. Okey. Jadi kita macam biasa akan pilih skuad yang terbaik. Dan itu bukan sahaja apa yang ingin dilakukan pada hari ini. Kita juga mempunyai misi. Misi kita adalah untuk menyelesaikan target bagi player untuk skor sebanyak-banyak mungkin. Dan kita tahu kita ada dua player yang paling utama untuk kita pilih, iaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Untuk update kali ini, Ronaldo dan Messi telah menjaringkan. Buat Ronaldo, ini adalah Ronaldo card rating 98, ataupun kita boleh panggil rating 94. Dia telah skor sebanyak 189 gol dan 91 assist. Dan Lionel Messi telah menjaringkan sebanyak 75 gol dalam 50 perlawanan yang dipertandingkan, dan juga 24 assist yang telah dicatat oleh Lionel Messi. Jadi kali ini, siapakah lagi pilihan utama? Pilihan utamanya adalah, kita tahu penjaring terbanyak adalah Muhammad Salah. Dia telah bermain sebanyak 122 perlawanan dan menjaringkan sebanyak 215 gol dan 80 assist, menggunakan kad rating 92 dan type standard. Kita tahu Muhammad Salah terkenal sebagai bintang Liverpool dan kesebelasan utama bagi skuad mereka. Jadi kita akan teruskan perlawanan kita pada hari ini. Sebelum itu, ini dia Marco van Basten telah pun diletakkan sebagai striker utama buat perlawanan kali ini. Dan sebagai informasi buat Marco van Basten ini adalah antara kad yang sangat besar sangat besar rating dia buat skuad kali ini, kerana ini adalah daripada, untuk informasi bagi kad ini adalah kad epic, type kad epic, dan daripada kumpulan type Netherlands 1988.
Dan dalam ini rekod Marco van Basten, rating goal scoring dia adalah lebih, ratio ni, goal to ratio adalah lebih daripada perlawanan yang dipermainkan. Sebanyak 29 perlawanan dan telah menjaringkan 49 gol dan 30 assist. Itu adalah satu pencapaian yang menarik buat Marco van Basten ya. Kali ini kita telah memperolehi Trent Alexander-Arnold. Ini dia daripada type card highlight, kad yang paling latest sekali. Kita telah menerima, di mana kita tahu dia, ini adalah kad di mana dia bermain untuk, kad paling latest, dia bermain untuk Real Madrid buat tahun ini. Dan ini adalah Skill Up 2026 type, kad oleh Trent Alexander-Arnold. Dan dia pun telah mencapai max level buat rating dia, buat rating kad ini. Ini adalah next level of Trent Alexander-Arnold. Juga untuk perlawanan kali ini, semua pemain di sini telah mencapai max level kad mereka. Dan ini seperti ini adalah jenis yang unlock. Jadi dia tidak ada next level punya. Unlock. Dia terus tentukan dengan rating kad player tersebut. Jadi kita akan teruskan bermain tanpa membuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita boleh. Kali ini adalah superstar ya. Ini adalah superstar. Menang kalah itu kita tak kisah, tapi kita teruskan saja ya. Kita tengok dan kita lihat siapa yang dapat mengungguli carta Liga Portugal buat season My League kali ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Messi telah mengungguli Liga, carta penjaring terbanyak buat kali ini ya. So tanpa membuang masa, jom kita mulakan. Semua settle, finishing change pada Ronaldo, Van Basten, Neymar. Kita juga ingin memberikan Neymar satu peluang untuk gol buat kali ini, kerana dia telah menjaringkan sebanyak 19 gol ya. Untuk informasi para penonton ya, information of the viewers. So Neymar have scored 19 goals. Okay, we want him to reach 20 goals at least for this season. Okay, this is the last match for the game. So let's play. Itu dia kick off daripada Sporting Braga. Jadi untuk beberapa saat ini lihat Sporting Braga mendahului dari sudut possession bola untuk kick off, start daripada kick off perlawanan ini tadi. Rodrigo Salazar to Ricardo Horta, Marquinhos to Rodrigo Salazar. Manuel Akanji dapat clear pula di Manuel Akanji peroleh bola sekali lagi. Trent Alexander-Arnold, itu dia. Marco van Basten menerima bola daripada Lionel Messi dan memberikan true pass kepada Cristiano Ronaldo to Neymar. Itu dia shot pertama daripada Sporting CP Club of Portugal. Marquinhos
David Beckham memberi bola ke Marquinhos ke David Beckham. Semula David Beckham ke McAllister. McAllister berasak dengan bola itu berlawan dengan player Sporting Braga, Lionel Messi. Yang kita tahu Lionel Messi, itulah Lionel Messi yang dikenali, sering membawa dan menunggu bola sebelum memperolehi bola untuk menganalisis. Minta maaf ya, saya harus lakukan ini. Itulah, iaitu kesilapan teknik.